Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan teruskan lagi ibu-ibu, ibu ayah semua. Video tajwid santai bagi minggu yang kedua. Okey, kita teruskan bahagian yang pertama daripada ayat 143, juzuk yang kedua. Bunyi ayatnya ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Okey, first kali wa. Wa. Huruf waw pastikan sebut dengan keadaan nipis. Dia huruf yang tidak terangkat pangkal lidah, huruf istifal. Wa. Muncung mulut untuk semua keadaan huruf waw. Sebab huruf waw memang kena muncungkan kedua bibir mulut. Wa. Muncung tarik balik. Wa. Wa. Wa kadha. Huruf zal bezakan dengan zai. Zal nipis. Sebut dengan keadaan lembut juga. Lembut sahaja. Kalau zai pun nipis. Cuma kalau zal lembut. Kalau zai bunyi berdesir kan. Za. Ujung lidah keluar sedikit daripada sempadan gigi. Ujung lidah kita ni dia mesti keluar sedikit daripada sempadan gigi ni. Sentuh ujung kecil bahagian atas. Za. Za mak asli. Okey, ada alif sebelumnya berbaris di atas. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ. Pada jim, jangan bunyi ca-ca, jangan berangin. Jim, tengah lidah dengan lelangit keras. Okey, dia sentuh lelangit. Ja, ja, cuma tak berangin, bukan bunyi ca. Okey, ja. Okey, ja'alnakum. Pada huruf lam, tepi hujung lidah ni ujung, tepi ujung, menyentuh pada gigi, gusi gigi kacip bahagian atas. Okey, ja'al. So, lama sikit al. Jangan terus ja'al. Ja'al. Yang tu jadi tawallud kalau cepat sangat. Tawallud ni macam melantun kan. Sepatutnya tak boleh melantun. Okey? Dia tak boleh nak lantun-lantun pada huruf lam. Tak ada sifat qalqalah. Ja'alnakum. Kemudian nama asli kum'u. Pada mim ada gunnah naqisah. Kat sini hukumnya izhar syafawi. Jelaskan satu kali gunnah pada mim sukun. Ja'alnakum kemudian umma mim satu. Okey, kat sini wajib al-gunnah. Dengung dua harakat gunnah yang akmal. Ummatan wa tanwin jumpa waw. Kat sini berlaku hukum idgham ma'al gunnah. Okey, kita masuk terus tanwin ke dalam waw. Taw muncul mulut. Taw wasata wasa. Waw dengan sini nipis, jangan sebut wa. Wa. Wasa. Wasata. Wasata. Okey? Bukan wa. Okey? Wasatalli. Tanwin jumpa lam. Okey? Tanwin pada ta ni bertemu dengan lam. Alif mat di sini, bila kita wasal, tidak dibaca panjang lah. Kecuali kita berhenti. Wasata. Okey? Kalau sambung, kita teruskan. Berlaku idgham. Idgham bila gunnah. Okey? Wasatalli. Talli. Masuk tanpa dengung. Litakunu. Ku dengan nu tempoh dia sama. Dua harakat mad asli. Okey? Ingat lagi. Mad asli alif mati sebelumnya berbaris atas. Waw mati sebelumnya baris depan. Dan lagi satu ya mati sebelumnya kena baris bawah. Itu syarat mad asli. Kalau selepas mad bertemu dengan hamzah. Yang tu disebut mad wajib ataupun mad jaiz. Kalau dalam satu kalimah, mad jumpa hamzah dalam satu kalimah, contoh pada perkataan syuhada'a. Mad juga kan? Alif mad sebelumnya huruf berbaris di atas bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Kat sini mad wajib. Kat sini boleh ambil 4 ataupun 5. Biasanya kita akan ambil 4 harakat. Syuhada'a 'alan nasi. Ain lunakkan tengah kerongkong, jangan tertukar dengan hamzah. Syuhada'a. Dengan Okey, kena jelaskan. Pangkal kerongkong, ain tengah kerongkong. Alan nasi. Okey, alif lam syamsi kat sini. Nun dengung dua harakat wajib al-gunnah. Alan. Suara mesti naik ke hidung terus bila gunnah. Alan nasi wa yaku. Ku mak asli.
ويكون الرسول. Pada ro sadu pada atas, terus tebalkan ro, jangan macam ra. Nara tak nak. Narrosu. Sin nipis balik, jangan rosu, tak nak. Rosu, su, nipis huruf sin. Okay, narrosu. Rasulu alaikum. Okay, ya mati sebelumnya pada atas. So, kat sini ada lin. Pastikan lembut dan mengalir suara. Alaikum. Alaikum. Dia jangan alaikum. Yang tu tak nak. Alaikum syahida. Mim jumpa shin. Sini izhar syafawi. Satu kali guna. Kemudian syahidan. Jadi kita waqaf jadi syahida. Hi dua harakat mat asli pada dan mat aiwat. Kita tukar dua baris atas tu kepada satu baris dan dibaca panjang dua harakat. Syahida, syahida. Okey, insya-Allah. Saya ulang lagi sekali. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Okey. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an.